Perlukan otak yang bagus untuk fokus dengan lebih baik. Tengok video ni sampai habis. Siri makanan sihat untuk badan dan minda part 2. Mula-mula sekali, jom jajal tunjuk makanan yang paling senang nak cari ialah telur. Telur ni dia murah, senang nak jumpa tapi power gila untuk memori. Dalam dia ada kolin and bantu otak untuk lebih alert. Makanan kedua yang boleh dimasak ialah ikan. Sebagai contoh, ikan kembung ataupun ikan-ikan yang kaya dengan omega 3 macam salmon, sardin ataupun tuna. Tapi ikan kembung ni mudah nak cari dan harga dia pun murah. Selain daripada tu, kita ada juga ikan cencaru dan juga ikan sela. Kalau tengok dekat sini, ikan sela macam nak habis kan? Mungkin ramai sangat nak sel otak diorang jadi lebih lancar. Yang ketiga, kita pergi dekat bahagian buah-buahan macam blueberry. Okey, blueberry ni buah dia kecil tapi kesan dia sangat besar. Penuh dengan antioksidan dan bantu untuk tajam ke minda. Okey, next kita pergi dekat bahagian snack pula. Mesti ada yang tertanya, ada tak snack yang boleh tajamkan otak? Ada, antaranya ialah kacang walnut. Okey, bentuk dia pun dah macam otak kan? Tapi dia kaya dengan lemak yang baik dan bantu untuk elak daripada lupa. Next kita pergi dekat bahagian air pula iaitu teh hijau. Kalau nak ganti kopi, teh hijau ialah pilihan yang sangat bagus sebab kafein sikit tapi cukup untuk fokus dan tenang. Pilih je mana-mana jenama kegemaran anda. So lepas ni kalau rasa otak tu tak berfungsi dengan baik, janganlah tukar otak. Beli je bahan-bahan makanan yang boleh bantu untuk otak berfungsi dengan lebih baik dan juga fokus. Nak tahu apa lagi makanan yang sihat untuk badan dan minda? Follow for part 3.